Sejahtera. Saya Aina dari TPSS SK Sudut Suria. Ini Aina. Aina suka bercakap. Tengoklah tu, tak berhenti-henti bercakap. Hari ini kami ingin mencari seorang wira di sekolah. Bukan murid yang mendapat markah tertinggi, bukan juga guru yang mengajar di kelas, tetapi seseorang yang sentiasa ada untuk kita setiap hari. Jom kita mulakan. Setiap pagi, Cik Mam menyambut kami dengan senyuman. Selamat datang. Namun dalam kesibukan, kadang-kadang kita terlupa untuk membalasnya. Salam. Ini Kaisara. Dia murid yang paling nakal di sekolah ni. Amani. Amani ni murid yang paling baik di sekolah. Ini Hawa. Dialah juru kamera kami. Tahu tak apa jadi dekat Amani tadi? Tahu. Kaisara langgar Amani. Lepas tu Kaisara tak tolong Puan Amani. Lepas tu siapa tolong dia? Nak tahu siapa? Siapa dia? Cakaplah. Kenapa ni? Ngantuk ke? Oh, kesiannya. Tolong Angkat mata lo. Kalau suatu hari kita dapat menolong orang, tolonglah, bantulah. Nanti, suatu hari nanti, kita pun akan memerlukan pertolongan orang juga. Ya? Sama-sama. Oh, baik ni Cik Ma. Ya, kita sebagai pelajar sepatutnya macam Cik Ma. Suka tolong orang, suka senyum kat orang. Oh, jom jadi macam Cik Ma. Jom. Mani. Okey tak? Nak perlukan pertolongan ke? Boleh ke? Boleh je. Terima kasih Hawa. Sama-sama. Ada sesi. Ya Allah, kesempatnya. Aina, awak okey ke? Saya penat. Tengok ni, bersepan. Tak ada siapa nak tolong. Awak nak saya tolong? Boleh? Okey, jom saya tolong. Terima kasih. Sama Aina. Ini Rani. Dia penyunting. Dialah yang sunting video kami. Barang buat apa ni? Kita orang tengah baca buku. Best kan tadi kita bekerja sama? Mestilah. Kan kita buat benda baik dapat pahala. Lagipun kita belajar dari kepribadian Cik Ma. Suka tolong orang, suka senyum kat orang. Betul-betul. Saya setuju. Saya setuju juga. Dah balik lah. Jom balik. Jom. Yeay. Saya kata tadi. Nampak baju ini. Kebaikan tidak diukur pada pangkat atau jawatan. Ia lahir daripada hati yang ikhlas. Hormatilah setiap insan kerana setiap insan membawa makna di dalam kehidupan kita. Selamat jalan. Assalamualaikum. Kadang-kadang wira sebenar bukanlah orang yang terkenal, tetapi seseorang yang sentiasa berbuat baik walaupun tidak pernah meminta penghargaan. Jadi, siapa wira yang kami cari? Menghargai seseorang tidak memerlukan hadiah yang mahal. Cukup dengan ucapan, senyuman dan rasa hormat. Terima kasih Cik Ma. Kami sayang Cik Ma. Sama-sama. Cik Ma pun sayang semua. Terima kasih kerana menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi. Bye.